So that is why we are having this video conference on Telegram. Telegram ni, pada siapa yang belum tahu, it belongs to a Russian Muslim, Sam. And then dia tidak memberatkan phone memory, Sam. Everything is saving cloud. Ya, betul. And this is the quality of the punya video conference lah, which you may wish to use. Okay, hajat kita malam ni, kami sudah beroperasi daripada tahun 2012, hampir 12 years already. Terdiri daripada Profesor Kamil, Profesor Razman, and then mungkin you all kenal Profesor Nazari, BDS movement, dan juga pelajar-pelajar dan bekas-bekas pekerja bank, bekas-bekas pekerja bank Islam, ustaz, students dan orang ramai lah. So we were several groups, and then sahabat bernama Justin Johari, mungkin kenal, some of you may know him. Dia kumpulkan kita di bawah Movement for Monetary Justice, dan kita berdaftar dengan ROS, dan kita juga ahli International Movement for Monetary Reform. Yang menarik untuk kita ketahui bahawa satu dunia sebenarnya ada NGO macam MMJ ni yang sudah kenal penipuan sistem sekarang yang kita buka-buka mata yang ada je. So in every country there is an NGO seperti Movement for Monetary Justice, dan kita bergabung di bawah International Movement for Monetary Reform. Saya duduk dua penggal sebagai exco dalam tu, dan kita waktu MMJ pun banyak jugalah membentang ketah kerja di peringkat antarabangsa. Sekarang ni mudah, semuanya Zoom, ya. Dulu nak kena travel, sekarang Zoom. Baik, next one, Sam. Okay. Ini ialah masalah-masalah yang kita hadapi selama ni, tetapi tidak begitu ramai faham dari mana datang masalah ni. Kalau kita parti lain, kita marahlah parti yang sedang memerintah, tak pandai memerintah, macam-macam masalah. Besok tukar pula, sama juga dia pula kutuk yang tengah memerintah. Because don't change, Sam. Sebabnya ialah ini adalah satu rahsia yang disembunyikan oleh orang tertentu lah, Yahudi lah basically. Supaya bukan setakat Malaysia, satu dunia tidak faham sistem yang kita amali ni. Kita bangun dia, kita hidup, kita buka mata dia dah ada. Nobody has asked us or our parents or grandparents whether we want this system. Kita sedar-sedar je ada. Jadi rumusannya, di peringkat awal saya buat rumusan, kita terutama umat Islam di akhir zaman ni, kita sedang menjalani dua sistem yang benar-benar menghimpit kita sebagai orang mukmin. Orang mukmin yang harus bersandar pada Quran dan Sunnah. Tapi ada dua sistem yang kita amali yang sebenarnya mengambil alih kedudukan Quran dan Sunnah. Yakni sistem monetary itu satu. Sistem monetary ialah sistem perbankan dan sistem wang. Dan yang kedua, sistem pendidikan. Sistem pendidikan ni tak ramai orang sedarlah. Ia mula diperkenalkan oleh seorang akademia bernama Tan Sri Profesor Syed Najib Alatas. A very outstanding international scholar lah yang mula kehidupan dia di pesantren. Dia membuat satu kajian yang disepakati oleh akademia Muslim sedunia bahawa sistem pendidikan kita telah dicolek dan diimpos, diletakkan, dipaksakan atas kita oleh penjajah kita.
So kita daripada JAS 1 sampai Form 6, Form 5, kita melalui sistem pendidikan kita tak sedar. Sistem ni ialah satu sistem yang dipaksakan atas kita oleh British penjajah. Dan masa merdeka dulu ayah kita belum lagi lah nak tukar sebab too happy getting the independence, kita pun proceed sajalah. Ya. Sistem Islam sebenarnya ialah satu sistem yang syumul, ya, yang gabungkan ilmu Quran dan Sunnah dan juga ilmu sains dan teknologi. Pemuncaknya ialah pada zaman gemilang Islam pada abad ke-15. Pada siapa yang pernah membuat kajian, we all know the 15th century is the golden age of Islam. Mengapa? Zaman tu kita mendahului dunia dalam sains dan teknologi. Kita keluarkan bapa matematik, bapa chemistry, bapa ekonomi, bapa fizik, bapa engineering. Segala-galanya lah. Orang Islam daripada Andalusia mendepani dunia. Dan masa tu Eropah is the dark ages. Mereka ajar daripada kita sebenarnya. Tapi dia bertukar nama-nama kita, dia bertukar lah. Ibn Sina tu jadi Avicenna. Hospital Shah Alam, Avicenna. And then Al-Khwarizmi tu, kajian dia, discovery dia jadi algorithm sekarang. And then dia bagi nama orang putih. Kimia, bapa kimia dia panggil Jaber. Jaber ni macam orang Jerman ni lah, padahal Al-Jabr. Banyak lagi lah, banyak lagi. Google saja Golden Age of Islam, then we know at that century we led the world. Kita mendahului dunia. Mengapa kita mendahului dunia? Sebab kita faham bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ni tak semesti bahasa Arab. Bahasa Arab tu level, at the first level. Bahasa Al-Quran dia menguasai ilmu macam mana nak tafsir Al-Quran tu lah. Ya. Jadi pada abad ke-15 di Andalusia, mereka mula pendidikan mereka syumul, mula yang Quran dan Sunnah, menguasai bahasa Al-Quran dan mereka pun mengupas rahsia saintifik di dalam Al-Quran dan Sunnah dan orang Islam mendahului dunia. Okay? Tetapi di Eropah pula, mereka diperintah oleh gereja. The Catholic Church was the government in all of Europe. Tapi Catholic Church ni tak berapa popular lah dengan penduduk Eropah sebab yalah mereka pun ya boleh minum, makan banyak tapi tak boleh kahwin. So they were not a very good leadership lah. Jadi satu Eropah bangun dan jatuhkan mereka dan dia bertubuhlah satu kerajaan yang dia panggil kerajaan sekular. Dia kata, jangan khawatir, kami ni masih Kristian tapi kepada kami biarlah Christianity itu dilakukan hanya di pagi Ahad. Only on Sunday morning. Ya. Dan dia pisahkan kehidupan dia daripada semua ciri ketuhanan. Dan kepada mereka tidak ada Tuhan. Dunia ni dijalan oleh satu mekanisme tidak ada Tuhan. Ya. Dan begitu juga sistem pendidikan mereka pisahkan menjadi dua. Satu untuk menghasilkan pendeta Kristian dan yang kedua menghasilkan manusia berilmu dunia tanpa ilmu ketuhanan. Jadi malangnya apabila mereka datang ke Malaya 1786, itu yang mereka lakukan kepada kita. Mereka pisahkan. Masa tu pun kita punya education system boleh tahan, syumul juga, tapi dia pisahkan menjadi dua. Satu pendidikan syariah semata-mata, yang kedua pendidikan dunia semata-mata. And that is where we are at the moment. Okay? So at the moment kita belum lagi ubah sistem pendidikan kita kepada satu pendidikan yang syumul, Quran dan Sunnah dan bahasa Quran pagi, sains teknologi petang. Yeah? Dan sistem monetary pula, sistem monetary pula di tubuh. Saya ingat siapa yang hadir, siapa yang dengar
podcast Nodros dan beberapa ceramah kita di MMJ ceramah sudah ketahui bahawa sistem monetary kita dicipta oleh bapa Yahudi pada malam Christmas Eve. Malam ni 113 tahun dahulu mereka berkumpul di suatu pulau bernama Jekyll Island di New York. Keesokan harinya mereka pergi ke Kongres untuk tubuh the Federal Reserve, bank negara Amerika yang dimiliki oleh 5 keluarga perbankan Yahudi. Rockefeller, Rothschild, Morgan dan sebagainya. Untuk memastikan mereka menguasai riba, mereka ni menguasai dunia, mereka ambil alih satu bank di Basel, Switzerland yang bernama Bank of International Settlements. Di mana sekarang ni Governor bank negara satu Commonwealth, satu dunia pergi mendapat arahan daripada mereka apa nak buat di negara masing-masing. Termasuklah Governor bank negara kita 2 kali setahun pergi ke sana. Dan sudah dipadamkan di Google, tapi saya berjaya dapat maklumat peringkat awal the early directors of Bank of International Settlements adalah 2 ex-governor Bank of Israel, dan Basel pula ialah tempat lahirnya the World Zionist Organization. Jadi kita patut ambil maklumat ni secara serius lah. Tak salah tolak ke tepi. Take it secara serius. Dan ada beberapa orang Amerika buat kajian. Dia pergi ke Basel, Switzerland. Polis Switzerland bagi tahu mereka tak boleh masuk. Tak dibenarkan masuk premises Bank of International Settlement. Begitu power lah. Dia tidak benarkan polis Switzerland masuk. So, kita tahulah Israel ke Zionist ke, satu kapal je dengan Bank of International Settlement dan Federal Reserve. Kita harus mengambil serius perkara ini dan harus mula pisahkan diri kita dengan mereka. Saya tahu orang akan cakap kalau kita cuba nak buat sesuatu, mereka akan datang serang kita. Itu sebenarnya apa saja reformasi yang kita nak buat, sebenarnya kita boleh buat tanpa sentuh US dollar. Buat masa ni kita lemah lagi. Biarlah US dollar tu dilawan oleh Rusia dan China, jangan libatkan Malaysia. Malaysia hanya reform sistem monetary kita untuk menguatkan ekonomi kita tanpa menyentuh US dollar. Oleh yang demikian tak ada sebab. Tidak ada sebab langsung Amerika akan hantar jet perang kalau kita laksanakan reformasi monetary. Baik, itu secara latar belakangnya where we are today. We are a lost tribe basically. Di mana kita tak tahu pun sistem monetary datang daripada siapa. Kita tak tahu pun sistem pendidikan datang daripada siapa. So this is the beginning of a realization that we should spread as much as possible. Satu pendedahan, satu discovery yang dibuat oleh Profesor Tan Sri Syed Najib Alatas yang kita harus sebar seluas mungkin. Baik, kembali kepada masalah-masalah yang kita hadapi, harga barang yang tak henti naik. Saya dah berumur. Umur saya 70. Masa saya budak-budak duduk dengan nenek saya di Lenggong, Perak, roti canai 15 sen. Boleh bayang tak? Air kelapa 5 sen. Orang Kedah kata yak nyok. 5 sen. So, bandingkan harga tu dengan harga sekarang. So, sistem yang kita amali sekarang adalah satu sistem yang wajib ada inflasi. Kita tak pernah dengar bank negara kata kami akan cuba hapuskan inflasi. Tak. Kita dengar kami akan cuba bendungkan inflasi. Sebab automatic in our system price mesti naik. Jadi yang demikian gaji pun kenalah naik. Sebab kalau harga saja naik, gaji rakyat tak naik, itu tak adil kan. So, masalah gaji yang tak cukup, memang tak cukup lah. Sebab mereka tidak cipta kerajaan. Anak muda dan graduan tanpa kerja. Kalau dapat kerja pun gaji yang sangat ciput. Ini adalah musim graduan. Musim graduan graduate di universiti masing-masing.
Saya rasa dalam 80% mereka ada di rumah. Termasuk anak saya. Ada di rumah buat masa ni sebab belum lagi dapat kerja. Sebabnya begini. Saya rasa saya tak perlulah explain bank cipta duit. Yang tu boleh pergi kepada website kita. Bank ialah pencipta wang di Malaysia dan di seluruh dunia. Duit dalam segi nombor. Jadi bila kita dah serah hak kepada bank untuk cipta duit, sepatutnya pinjaman mereka itu pergilah pada apa yang kita panggil ekonomi tampak, ekonomi sebenar. Untuk melahirkan pekerjaan, untuk mencipta output ekonomi. Tapi sebab benda ni tidak siapa faham dan nampaknya kerajaan pun tak berapa faham, mereka bermaharaja lela dengan mengguna hak ciptaan duit, yakni hak rakyat tu, hak negara tu, mereka anggap sebagai hak peribadi, dan instead of giving the funds to the real economy, mereka jadi cetia. Banyak dia beri kepada personal loan, credit card, dan of course lah perumahan dan sebagainya. Jadi apabila mereka memberi terlalu banyak personal loan, terlalu banyak credit card, ini melambakkan wang dan tidak menciptakan barang dan khidmat. Maka mereka lahirkan inflasi yang ditanggung oleh rakyat seluruh dunia. Jadi bank buat untung di Malaysia 44 bilion setahun dan mereka legasikan inflasi di mana saja mereka beroperasi. Dan tidak ada siapa challenge perkara ni sebab kerajaan kita pun di bawah sistem pendidikan yang sama. Yahudi ni dia pandai, dia bukan setakat kontrol monetary system, dia kontrol sistem pendidikan. Orang yang melalui sistem pendidikan sekarang ni, kebanyakan mereka tidak faham what the monetary reformers are talking about. What I'm talking about, all the international monetary reformers are talking about, money creation and all that, yang melalui sistem pendidikan ni tidak begitu faham. Dan mereka ni lah bernasihat kepada kerajaan. Jadi tidak akan berubah. Tidak akan berubah, melainkan kita bangun, kita sebarkan maklumat ini supaya seluruh umat faham, umat bangun dan umat tuntut kerajaan membuat perubahan. Ya. Okey, harga rumah ni memanglah. Saya dulu beli rumah USJ 9, 160,000, 27-70 tahun berapa? Akhir 90-an. Sekarang saya duduk di belah Bukit Jelutong. Atas sikit Bukit Jelutong ni ada satu perumahan nama Elmina. Elmina ni menghala Kerawang. 20-70, 850,000. Gaji budak-budak, gaji graduan tak naik daripada, mungkin kalau dulu pun 2005, hari ni pun 2005 juga. Tapi harga rumah tengok macam mana. Dan apabila kerajaan tak kontrol benda macam ni, inilah mereka bermaharaja lela. Ya? Dan yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Sam, next one please. Sam? Okay. Tu, okay. Yeah. Thank you. Nanti saya dah sebut. Kereta. Saya pun tak ingat lah. 82 ke. Saya beli Ford Laser 1.3 hatchback. 14,000. 14,000. Sekarang, saya nak cuba beli kereta untuk anak yang baru graduate. Yang paling murah 40,000. Sam, zaman kita lu 40,000 tu ialah BMW 4 Series. Betul tak? Betul. Betul. Itulah. So, itu kita bicara pasal graduan. Lepasan sekolah, lagi sedih. Ya, kita tengoklah. Dulu saya tengok 7E starting salary 700. Tapi semenjak ada minimum pay ni, Sam, minimum pay 1,200. 1,200 pun nak hidup macam mana? Sebagai bujang pun susah nak hidup, macam mana mereka nak kahwin? Sam, next one. Okay. Next. Okay. Jadi, kita dah tengoklah politician bercakap semua sendiri, blame each other. I'm going to show to you, terdapat 4 kerajaan di Malaysia antara 2018 dan 2024. Ya.
Pengangguran tak turun pun. Still at 12% of the population. Dan kalau kita ingat population ni naik setiap tahun, maka jumlah pengangguran tu memang naik. Setiap tahun naik lah. At the moment about hampir 1 juta lah, 300,000. Inflasi, dia orang suka sangat lah cakap inflasi 2%, 3%. Saya cukup marah bila dia orang sebut tu. Maksud 2%, 3% tu berbanding inflasi hujung tahun lepas. Tapi mengapa mereka tak banding dengan tahun asas? Kalau mereka banding dengan tahun asas, mungkin 300%, 500%. Dan yang ni kita dah buat kajian. Antara 2018 dan 2024, 21% naik harga. Bayangkan kalau itu harga barang basah, udang ke, sotong ke. Tapi antara 1960, 2023 kenaikan dia 512%. Jadi tak usahlah nak cakap pasal 2%, 3%. This is the real inflation. Yeah? Okey, harga rumah dah banyak kali kita sebut tu. Purata gaji pun, graduan punya gaji antara 82 dengan 2020 naik RM500 je. Yeah? Jurang kemiskinan iaitu di antara T20 dan B40. Pada 1970 beza dia 3,500. Pada 2016 beza dia 13,240. So this is the system that they impose on us. Sepatutnya mereka bercakaplah pasal figure ni, bercakaplah macam mana nak ubah. Tapi tidak. Dia cakap inflasi hanya 2%. Dan lepas tu dia suka sangat cakap, sekarang ni kita menghadapi full employment. Memanglah full employment, orang desperate. Gaji berapa pun daripada lapar tak boleh beli beras tu dia berterima je. In the end it become full employment, but it's full employment of very majority underpaid people. Yeah. So tanggungjawab kita lah untuk tunjukkan mereka bahawa kita tahu perkara sebenar, tak payahlah nak bercerita benda macam ni, dan kita tuntut, beritahu semua rakyat, kita tuntut satu perubahan. Ya. Tapi sebelum tu kita kena faham the asas-asas reformasi itulah. Ya. That is the reason we are here tonight. Dan di sepanjang hayat 4 kerajaan ni, 2018 hingga 2024, KDNK naik daripada berapa? 1.5 trilion naik kepada 1.9 trilion. GDP naik. But so what? Yang kayanya orang kaya je. Yang apa di bawah ni masih merana. Sam? Okey. Jadi masalah kita ni ialah masalah sistem monetary. Yang ni kita kena faham. Baru ni kalau kita ingat di Bangladesh, siapa yang mengikuti keadaan di Bangladesh, memberontak satu Bangladesh. Sebabnya ada satu legacy pekerjaan disimpan untuk keturunan pejuang kemerdekaan. Tapi Bangladesh pun melalui sistem monetary yang sama macam kita. Banyak menganggur, duit tak cukup, gaji tak cukup. Jadi mereka kata, hapuskanlah legacy ni. Itu lakulah satu pemberontakan, satu Bangladesh, satu Dhaka. Dan polis mereka bukan macam polis kita. Tembak, banyak yang mati. Sehingga presiden dia, Presiden Zia, terpaksa lari keluar negara. Ya. Dan saya hubung sahabat saya di sana selepas Presiden Zia dah lari. Beberapa bulan selepas tu saya telefon mereka, saya tanya, dah berubah ke sistem awak ni? Tak berubah pun. Because they did not address the real problem. The real problem is not Presiden Zia. The real problem is masalah sistem monetary. Jadi bila kerajaan pun tak tahu nak buat apa, itulah. Dan juga kalau kita ingat beberapa bulan dulu Jakarta. Ingat tak? Pemberontakan di Jakarta. Di mana bermula dengan satu influencer je. Dia ambil gambar di Parlimen Indonesia. Dia tunjuk di Indonesia tu ahli parlimen tengah berjoget. Mereka berjoget tu sebab ada satu konsert tradisi. Itu je.
Tapi influencer tu kata, tengoklah tu. Mereka baru dapat allowance baru, perumahan baru, Pejoget. Satu Jakarta terbakar. Dan satu Grab driver kena tembak bunuh. Ya. So maknanya, we have seen monetary issues killing people. Tapi masalahnya, kerajaan Indonesia pun tidak faham. Rakyat Indonesia tak faham, kerajaan tidak faham. Rakyat Bangladesh tak faham, kerajaan tak faham. Tanggungjawab kita untuk bagi semua orang faham. Ya. So pokoknya kita boleh kata 20 kali tukar kerajaan pun, masalah yang kita sedang hadapi sekarang tidak akan tukar. Teruk lagi pun ada. Ya. Dan tanggungjawab perubahan ini ialah siapa? Kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Cuba fikir, siapa dia? Cuba fikir, siapa? Tidak ada. Kita yang faham ni ialah tanggungjawab kita untuk memberi tahu semua orang supaya mereka faham dan kita bangun, kita tuntut perubahan dibuat oleh kerajaan dan pemerintah. Ya? Dan seperti saya sebut, pemimpin kerajaan sekarang, tak kira lah kepada saya dalam pemerintah ke oposisi ke, sama yang kepada saya. Mereka terdiri dari mereka yang melalui sistem pendidikan yang disorokkan masalah sistem monetary ini. Ya? Yang melalui sistem pendidikan sekarang ni tak akan faham apa yang kita bincang malam ni. It's not in the subject. Ya? Next one, Sam. Okay. Sam, are you there? Yep. Next one, please. Next one. Yeah. Okay. Ni saya dah cakap dah, sistem pendidikan kita ialah legacy Barat. Dan masa di peringkat awal tu, yang mengawal sistem monetary, Yahudi dia kontrol juga sistem pendidikan supaya tak terbocor rahsia mereka. Jadi tidak diajar dengan jelas bank ialah pencipta wang. Bank diajar satu institusi neutral yang hanya memindah wang dari deposit ke loan. Bukalah buku teks ekonomi mana-mana, itulah yang dia kata. Bank is a neutral institution that moves money from deposit to loan, which is, we all know, is not true. We all know that bank create money in terms of numbers, and they give it to, money is created when new loans are created, and 80% of this loan goes to personal loans and personal sector. Next one, Sam. Okay, selepas presentation saya ni, saya nak buka kepada bincangan kepada semua orang. Realitinya ialah bank ialah pencipta inflasi, pencipta pengangguran anak muda, penciput gaji semua orang, penlebar jurang miskin kaya, dan pencanak harga rumah, kenderaan dan semuanya. Pemimpin sekarang tidak diajar semua ini. Ya? Mereka takut sangat dengan bank negara. Ya? Saya adalah seorang pemimpin kata, bank negara ada hak mutlak untuk membuat apa sahaja. Dan bank negara mendapat perintah daripada siapa? Daripada Bank of International Settlement. Siapa Bank of International Settlement? Antara lembaga pengarah pertama mereka ialah Governor Bank of Israel. Dan mereka dikuasai oleh Federal Reserve. Dan ahli ekonomi yang sedang menasihati mereka juga tidak diajar semua ini. Jadi, where are we? We have people in government who do not really understand the situation. We have advisors who do not really understand the situation. Kalau bank membuat semua ni, kalau perkara ni tidak diambil kira dalam polisi kerajaan, ke mana kita akan menghala? Ya? Next one, Sam. Okay, saya repeat ya. Bank menghala 70% pinjaman, pembiayaan kepada pinjaman pribadi dan sektor pribadi dan menghasilkan inflasi memuncak. Bank hanya menghala 16% pada sektor IKS yang mencipta 70% pekerjaan di negara. Mengakibatkan pengangguran anak muda dan graduan, keciputan gaji mereka yang dapat kerja, dan apabila terlalu banyak orang berebut kerja yang sikit, gaji mak ayah mereka pun kecil. Bank berpakat dengan developer, harga rumah melambung. Itu di dalam some of my presentation you may have heard.
Dan industri bank buat untung 44 bilion setahun tanpa siapa soal kebobrokan industri ini. Next one, Sam. Kita mahu bank, kalau peringkat awal dia ada fasa, ada 2 fasa ya. Fasa pertama yang mudah, kita mahu bank ubah nisbah pinjaman mereka dari 30% ke sektor peribadi, 30% sektor ekonomi sebenar, tukar 70% kepada sektor ekonomi sebenar dan 30% sektor peribadi. Ini akan meningkat output ekonomi, meningkat pekerjaan dan meningkat pendapatan orang ramai. Ya. Kalau mereka kata risiko, beritahu kepada mereka kaedah fiqh, kaedah fiqh yang mengatakan aghnum bi aghrun. Pada orang Islam tidak ada untung melainkan kita sanggup menghadapi risiko. Ya. Dan kalau mereka kata tidak ada solution, tak benar. MNJ ada solution. Kami ada solution yang boleh meningkatkan output ekonomi, yang meningkatkan pembiayaan kepada SME dan meningkatkan pekerjaan dan gaji kepada semua orang. Kami ada semua tu. Kalau janganlah dengar excuses mereka ni. Yeah? Next one. Sam. Okey, jadi yang hasrat kami malam ni lah untuk beritahu tanggungjawab kita untuk mengubah keadaan, untuk membangun rakyat dengan menyebarkan pengetahuan ini. Cuba fikir ya, kalau kita tak buat apa-apa, we go back and we don't do anything. What's going to happen? Is there going to be any changes in the current situation? Tidak ada. Jadi saya harap makin ramai sedar bahawa tanggungjawab kita, dan kalau kita betul-betul faham ya, ini satu jihad di mana apa yang kita buat ini berpahala. Allah menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Allah dan Rasulnya istihad perang terhadap riba. Jadi tidak ada siapa yang bangun melawan riba sekarang. Tak payah cakap lah pasal pelbagai Islam. Yang tu tanya Ustaz Noor lah. Saya tak bertabur buat tu. Ya. Tapi yang the real fighter that fights the cost of riba. Itu belum ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kita kena pastikan semua rakyat bangun dan tuntut perubahan. Satu jihad melawan riba. Kalau kita tidak buat apa-apa, apakah nasib anak cucu kita? Berapakah harga rumah anak cucu kita pada tahun 2080? 1 juta, 1.5 juta. Sanggup kita tengok. Berapakah harga barang pada masa itu? Berapakah pengangguran anak cucu kita yang kita sedang timang sekarang ni? Ya? Di peringkat antarabangsa pula, berapa banyak lagi Gaza dan Palestin baru akan muncul. Sam? Kita mahu negara amalkan sistem wang sovereign. Ini satu dunia, NGO dunia, IMMR, kita nak laksanakan wang sovereign. Wang sovereign ni kita tarik balik hak penciptaan wang daripada bank dan kita serahkan penciptaan wang kepada satu badan yang kita panggil Badan Monetary Pusat yang melapor pada parlimen dan bukan kepada kerajaan pemerintah. Jangan sebut kerajaan pemerintah. Kalau sebut kerajaan pemerintah, orang akan sebut Zimbabwe. Okey. Yang cipta duit ni ialah Badan Monetary Pusat yang melapor kepada parlimen. Ya. Wang diserahkan 100% kepada ekonomi sebenar. Tak ada lagi lah credit card, personal loan tu. Macam bank rakyat. Maaf cakap lah, orang duk puji bank rakyat. Oh, dia punya dividen dia 15%. Dia punya financing 100% kepada personal financing. Jadi kalau kita bangga itu dan kita tak kisah kesan personal financing kepada anak muda kita, tak apalah. Tapi kalau kita tak suka dan kita kena buat sesuatu. Ya. Wang diserahkan 100% pada ekonomi sebenar untuk meningkatkan output ekonomi, meningkatkan pekerjaan, menaikkan gaji pendapatan semua orang dan menjunamkan inflasi. Sam?
Okay, seandai, I think this is the last one, Sam. Seandai negara tak apa. Seandai negara berjaya amal dan praktikkan sistem one sovereign, berikut adalah nikmat kepada rakyat. Ya. Ini bukan janji kosong. Ini memang perkara yang monetary reformist dah kaji dan memang boleh buat kalau kita laksanakan sistem ini. Ya. Kita boleh beri pendapatan percuma asas, basic income, ya, kepada semua keluarga B40. Ya. Dan pendidikan percuma hingga ke universiti. Pengecualian B40 dan M40. Umumnya hampir semua orang lah. Pengecualian B40 dan M40 dari keperluan membayar income tax. Income tax bermula pada tahun 1913 di Amerika apabila Federal Reserve ditubuhkan. Sebelum penubuhan Federal Reserve tidak ada income tax. Sebab masa tu walaupun presiden dia kita dengar Presiden Lincoln contoh Lincoln dia cipta duit kerajaan sendiri yang cipta, bukan bank. Dia tak perlu pun income tax. Tapi bila bank ambil alih penciptaan wang, masa itulah mereka wajibkan rakyat bayar income tax kepada kerajaan supaya kerajaan boleh bayar kepada mereka. Jadi apa yang kita terang kata di sini, kalaulah kita ambil alih penciptaan wang daripada bank, tak perlu kita collect income tax. Melainkan kita simpan situlah T20 dan corporate. Ya. B40 M40 memang tak perlu. Ya. Dan juga apa yang akan berlaku, insyaAllah inflasi menjunam, pengangguran anak muda dan gradual menjunam, gaji dan pendapatan rakyat meningkat, output ekonomi mencanak, ringgit kuat, harga rumah menjunam dengan milik negara industri perumahan. Sam, any more? Oh, habis. Okay. Suara saya pun dah serah. Jadi itulah amanat saya kepada saudara-saudari semua. Alhamdulillah ramai ya malam ni. Okey. Saya sekarang ni nak dengar perbincangan daripada semua orang. Jadi apa sebenarnya presentation ya? Kita off presentation. Boleh off. Sebenarnya hajat kami ialah kami kalau boleh kami nak saudara-saudari semua bina kumpulan di tempat saudara-saudari. Dan macam positif dia kalau di UK MMJ ni dia panggil positive money ya. Mereka ni dah tubuh cawangan. Tiap-tiap state di UK ada cawangan dia. Jadi kalau boleh saudara-saudari semua mula mengetuai cawangan ke buat di antara kawan sendiri ke. Zaman sekarang ni kita tak perlu bertemu fizikal lah, online pun boleh ya. Jadi itulah hajat kami ialah untuk mengembangkan perjuangan MNJ ya. Oleh demikian saya bukalah kepada perbincangan umum. Silakan.